Pemimpin Asia Tenggara terima pakai Deklarasi Kuala Lumpur mengenai ASEAN 2045. Amir Hamzah beritahu rasionalisasi subsidi RON 95 akan dilaksana pada separuh kedua 2025. Dakwa tambah derita rakyat, Ahmad Fadli mohon kerajaan tangguh pelaksanaan subsidi RON 95. Ahmad Fawaz dilantik Mufti Wilayah Persekutuan baharu. Ahli Parlimen Bacok desak tindakan nyata ekonomi madani. Dan SPRM bakal rekod keterangan bekas menantu Ismail Sabri bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Pemimpin Asia Tenggara pada Isnin menerima pakai Deklarasi Kuala Lumpur mengenai ASEAN 2045 masa depan bersama yang menjadi asas kepada hala tuju pembangunan dan kerjasama serantau bagi 2 dekad akan datang. Deklarasi tersebut yang diluluskan semasa sidang kemuncak ASEAN ke-46 melambangkan pencapaian penting dalam komitmen blok serantau itu untuk membina komuniti yang lebih berdaya tahan, inovatif, dinamik dan berorientasikan rakyat. Dokumen ini juga menggantikan visi ASEAN 2025 melangkah bersama yang diluluskan pada 2015. Menurut deklarasi tersebut, negara anggota ASEAN menegaskan tekad kolektif untuk memperkukuh kesatuan serantau, menggalakkan pembangunan inklusif dan manfaat serta mempertingkatkan keupayaan institusi bagi bertindak balas secara berkesan terhadap trend mega semasa dan akan datang. Dokumen itu juga menggambarkan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan di rantau Indo-Pasifik dengan penekanan kuat terhadap perpaduan serantau, identiti bersama dan akses yang adil kepada peluang ekonomi dalam kalangan penduduknya. Antara keputusan utama yang dibuat di bawah deklarasi tersebut ialah penerimaan rasmi visi Komuniti ASEAN ACV 2045 berserta pelan strategik yang menyertainya merangkumi 4 tonggak utama iaitu politik keselamatan, ekonomi, sosio-budaya dan ketersambungan. Para pemimpin bersetuju bahawa deklarasi ini bersama ACV 2045 dan pelan strategiknya akan membentuk ASEAN 2045. Menteri Keuangan 2 Amir Hamzah Azizan berkata, rasionalisasi subsidi RON 95 akan dilaksanakan pada separuh kedua 2025. Katanya, Kementerian Keuangan MOF akan meneruskan proses pelaksanaan rasionalisasi. Namun pada ketika ini, fokus tertumpu kepada perbincangan bagi memastikan golongan yang akan menerima sokongan subsidi dikenal pasti dengan tepat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Kabinet berbincang mengenai pengecualian rakyat Malaysia yang mana akan layak untuk dapat subsidi. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Persidangan Akauntan Antarabangsa 2025 Institut Akauntan Malaysia MIA. Selain itu, beliau berkata kerajaan masih mempertimbangkan mekanisme penggunaan pengenalan diri MyKad bagi pelaksanaan penyasaran subsidi tersebut. Menjawab persoalan mengenai pandangan kerajaan apabila terdapat ramai pihak industri ingin menangguhkan cukai jualan dan perkhidmatan SST, Amir Hamzah berkata, kerajaan mengambil maklum pihak berkepentingan mengenai hal berkenaan. Sementara itu, Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari berkata, kerajaan sepatutnya menangguhkan dahulu pelaksanaan subsidi itu dan berusaha menyelesaikan isu kenaikan tarif elektrik dan air. Katanya dalam satu hantaran di laman Facebook, langkah itu hanya akan menambah derita rakyat yang sudah terhuyung hayang menghadapi kos sara hidup. Beliau mendakwa sehingga ke hari ini, kerajaan sendiri pun masih kabur siapa sebenarnya golongan T20 dikatakan tidak layak menerima subsidi.
Menurut Ahmad Fadli, rakyat selama ini memahami bahawa golongan T20 ditakrifkan berdasarkan pengkelasan pendapatan isi rumah seperti mana digunakan dalam laporan rasmi kerajaan. Bagaimanapun, kata beliau, jawapan menteri-menteri dalam Dewan Rakyat kebelakangan ini hanya menimbulkan lebih banyak persoalan berbanding jawapan. Menurutnya, pihaknya bukan anti-reformasi tetapi menolak reformasi sembrono menjadikan rakyat sebagai mangsa uji kaji dasar ekonomi. Ahli pendakwah yang dikenali ramai Ahmad Fawaz Fadzil telah dilantik untuk memegang jawatan Mufti Wilayah Persekutuan yang baharu dengan pelantikan tersebut berkuat kuasa mulai 23 Mei lalu. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dalam satu hantaran memaklumkan pelantikan itu menerusi Facebook rasminya. Ujarnya, beliau mengucapkan sekalung tahniah serta Ketua Pengarah dan seluruh warga JAKIM merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada Sahibus Samahah Ahmad Fawaz Fadzil atas pelantikan sebagai Mufti Wilayah Persekutuan berkuat kuasa 23 Mei. Ahmad Fawaz adalah anak kepada bekas Presiden PAS Allahyarham Fadzil Nur dan adik kepada Setiausaha Agung Amanah Faiz Fadzil. Ahmad Fawaz memperoleh ijazah Sarjana Muda Syariah dari Universiti Al-Azhar, Mesir dan Sarjana Syariah dari Universiti Malaya. Ahli Parlimen Bacok Syahir Sulaiman mendakwa ekonomi madani perlu lebih daripada sekadar pertunjukan. Sebaliknya dilaksanakan dengan perubahan nyata yang mengangkat ekonomi rakyat. Menurutnya, ekonomi madani tidak wajar menjadikan rakyat sebagai pemerhati kepada drama politik kekeluargaan yang diketengahkan oleh sesetengah parti. Sebaliknya perlu mengutamakan keperluan dan kepentingan rakyat. Ujar Syahir, sudah tiba masanya rakyat beralih kepada pendekatan politik solusi dan ekonomi berkebajikan, berteraskan budaya politik matang dan sejahtera. Beliau yang juga Setiausaha Politik Presiden PAS mendakwa pilihan terbaik untuk rakyat Malaysia ialah pemimpin yang mengutamakan negara serta mendahulukan keperluan rakyat. Kenyataan Syahir itu hadir 2 hari selepas PKR mengangkat Nurul Izzah Anwar sebagai orang nombor 2 dalam parti tersebut. Pemilihan Nurul Izzah mencetuskan polemik mengenai kewajaran seorang anak Presiden PKR diangkat ke kedudukan tersebut. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dijadualkan untuk merekod keterangan Javian Mandeji, bekas menantu kepada Ismail Sabri Yaakob pada bulan hadapan. Tindakan tersebut bertujuan membantu siasatan berhubung kes rasuah dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri berkenaan. Difahamkan, proses mengambil keterangan tersebut akan dijalankan di sebuah lokasi di Jakarta, Indonesia, tempat pereka fashion terkenal itu kini menetap. Dalam sidang akhbar minggu lalu, Azam berkata, Javian merupakan saksi yang dinamakan oleh Ismail Sabri ketika keterangannya direkodkan sebelum ini bagi mengesahkan aset yang diisytihar kepada SPRM. Setakat ini, SPRM masih dalam proses menganalisis semua aset yang terlibat kerana sumber pendapatan Ismail Sabri terlalu banyak, memandangkan beliau pernah berkhidmat dalam pelbagai sektor termasuk sektor swasta selain memiliki beberapa syarikat ketika bukan berada dalam pentadbiran kerajaan. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.